Pekerja saya ada buat silap dan memang kesilapan tu daripada dia pun, dan dia dah mengaku, and then dia on the spot nak berhenti kerja. Dia ajak kawan dia pula untuk berhenti sekali. Saya rasa macam nak menangis pun ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muni daripada Nasi Kerabu Tumis Mini, Kuantan. Ini adalah tahun keempat saya ada dalam bidang F&B ni lah. Kesalahan yang saya rasa paling dominan adalah membiarkan pekerja-pekerja toksik berkekalan dalam tu. Sebab bila toksik, pengurusan kedai jadi kucak-kacir. Kita nak grow pun susah, and then berkat tu pun hilang. Pengalaman saya yang paling saya rasa macam menyedihkan lah kan. Ada satu ketika tu, pekerja saya ada buat silap dan memang kesilapan tu daripada dia pun, dan dia dah mengaku, and then dia on the spot nak berhenti kerja. Kedai tengah ramai orang masa tu, tengah viral tu. Dia ajak kawan dia pula untuk berhenti sekali. Saya rasa macam nak menangis pun ada. Tapi saya tetap tak putus asa. Saya tetap kata ujian ni mungkin Allah nak angkat darjat aku, mungkin Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik. And then Alhamdulillah memang Allah dengar rintihan hamba dia yang teraniaya ni. Dia bagi pekerja yang bagus sangat-sangat. Sebelum saya join Fun Evo, saya dalam 100 ke 110k sebulan saja untuk 2 cawangan ni. Tapi Alhamdulillah setelah beberapa bulan saya join Fun Evo ni, sale bulan Oktober baru ni kan, saya dah berjaya collect untuk sebulan sahaja 200,000. Selain daripada sales, pengurusan saya 99.9 lah. Berubah sangat struktur organisasi kedai, pengurusan. Kadang-kadang saya rasa macam bosan pula duduk rumah sebab tak perlu pergi kedai. Tahun lepas sales saya hanya capai 1 juta lah, sejuta pertama. Untuk tahun ni insya-Allah saya rasa saya sempat kot sebelum bulan 12 ni capai 2 juta. Alhamdulillah, bukan untuk riak, tapi kalau lah untuk beri manfaat pada orang, saya nak cakap tak rugi kita belajar, tak rugi kita invest dalam ilmu. Dalam bisnes ni kita memang perlu ada guide, sebab bila ada guide tu kita hampir tergelincir sikit, sempatlah orang ampuh kita untuk naik balik. Jadi macam insya-Allah lah, kalau kita tergelincir pun tak parah, tak luka. Tapi cepat-cepat betulkan dengan cara berguru. Saya dah join Raise Your Business Standard. Anda bila lagi?